Kalau hampa cari penginapan untuk family yang besar dekat Penang, jom ikut kami. Penginapan kami pada kali ni dekat Tanjung Point Residence Penang. Yang kami duduk ni ada 3 bilik. Ini adalah bilik yang pertama sekali dengan bathroom. Ini pula bilik yang kedua. Dekat luar ada lagi 1 bathroom. Dan ini adalah master bedroom. Master bedroom dia sangatlah besar. Dan ada juga sekali dengan bathroom. Balkoni dan bilik semua menghadap laut. Cantik tau. Ni suasana waktu pagi dari dalam master bedroom. Apartment ni boleh booking sekali dengan breakfast tau. First time kami booking apartment yang ada breakfast. Breakfast makan dekat bangunan sebelah iaitu Mercure Hotel. Hampa just jalan je dekat tepi bangunan, akan nampak laluan ke Mercure Hotel dan boleh pi dekat depa punya kafe. Pilihan makanan dia memang banyak. Jadi hampa tak perlu nak mangkit pagi-pagi pi cari breakfast dekat luar. Sebab breakfast dekat dalam ni pun serba lengkap. Ingatkan dah cukup. Tiba-tiba Anas tambah lagi dessert. Lepas makan kami terus jalan kat pantai. Jalan nak pi kat pantai pun dekat sangat, belakang bangunan je. Jangan lupa bawa kad bilik tau, sebab nak masuk kena tap dulu. Kakak Naura dah lesap lah, sebab dia lah yang paling excited sekali nak main pasir pantai. Dekat sini pun boleh booking untuk jet ski kau atau nak main aktiviti air. Dengan topinya, dengan bekasnya, kutik kerang lah. Walaupun suasana pagi dia panas cantik, jangan risau sebab ada tempat berteduh. Belum habis lagi. Lepas mandi pantai dia nak mandi kolam pula. Dekat tingkat 7 ni bukan setakat ada kolam je, dia ada taman permainan, ada laundry, ada gym. Banyak kan? Jadi cara hampa nak booking dia senang je. Hampa pergi dekat website dia. Hampa boleh pilih tarikh dan hampa nak apartment jenis apa. Dan boleh terus book melalui website saja.